kau nak pergi mana tu? Nak hidang-hidang? Minta maaf tapi tahu kau tadi. Duduklah sorang-sorang. Apa kau laku, okey? Apa nanti aku dengan kau Bye. Allah, rosak pula motor ni. Macam mana aku nak balik ni? Hai, time-time macam ni lah nak buat hal. Kenapa? Assalamualaikum makcik. Salah nak. Sini jap, tolong makcik. Apa makcik macam Allah. problem je motor ni? Tak tahulah, tadi makcik baru balik daripada sana. Tiba-tiba tak boleh bergerak dah pula motor ni. Tak tahulah macam nak balik ni. Apa lah makcik? Makcik tunggu sini, saya orderkan Grab dulu makcik. Masya Allah, Alhamdulillah sebaik ada jumpa nak kat sini. Makcik dah tak tahu macam mana nak balik tadi. Tak apa makcik, kita duduk dulu. Saya orderkan Grab dulu makcik. Terima kasih sangat ya nak. Kita duduk Terima sini. kasih ya. Lagi saja. Cik, Grab dah sampai? Oh alah, terima kasih ya nak. Makcik pergi dulu. Oh okey, tak apa-apa. Okay, terima kasih banyak-banyak nak. Terima kasih makcik pergi dulu Terima kasih. Ya, cik. Okey. Anak Umi tengah buat apa tu? Syok sangat tengok tu. Buat kerja sekolah Umi. Tadi banyak kerja cikgu bagi kat sekolah. Tapi Hani dah buat sikit kat sekolah. Lepas tu tadi ni sambung sikit. Tadi Umi nak cakap benda ni. Tutuplah kejap. Okey. Tutup. Kenapa ni sini? Hani okey kat sekolah? Best! Kat sekolah banyak benda seronok yang Hani buat hari-hari. Kawan-kawan okey? Okey, semua baik. Umi nak cakap ni. Hani kena janji dengan Umi. Hani belajar rajin-rajin. Jangan buat benda yang main-main. Jangan buang masa dengan benda yang tak berfaedah, okey? Hani sayang Umi kan? Sayang, apa tak sayang? Hani kena janji dengan Umi juga. Walau apa berjaya dalam hidup, jangan terus marah. Dan Umi nak Hani selalu doakan Umi, okey? Boleh Umi. Takkan tak boleh. Hani janji Hani akan belajar betul-betul. Lepas tu Hani akan pegang dengan Umi. Kita jalan sama-sama luar negara. Tak sabarnya. Macam ni lah anak Umi. Sayang. Aduh. Macam mana sebab batu ni?
Assalamualaikum. Awak okey ke ni? Salam. Okey. Okey je. Betul ni? Ya, betul. Fakrul? Hani? Aduh. Macam mana kau boleh tersepak batu sebesar lam ni? Macam mana kau boleh dekat sini? Sepanjang hari aku jogging kat sini, tak pernah aku nampak kau. Tiba hari ni ada. Kau spy aku Sorry sikit Aku spy kau. Tak ada kerja aku. Tapi kan, dah lama tak jumpa kau. Dah besar dah sekarang. Kau pun sama je. Cakap kau orang. Kau pun tahu-tahu dah besar. Mujur tak jadi tomboy lah. Dah lah kau. Malas lah kau. Dah balik awal ni. Hani kejap. Aku nak nombor phone kau boleh? Senanglah aku nak gunakan. Tak. Senanglah aku nak contact kau. Oh. Tak nak aku bagi nombor phone kau orang macam kau. Tak tahu nanti kau scam aku. Nak lah. Asyik. Nah. Hati-hati balik. Jangan sesat tau. Sikit. Assalamualaikum. Salam. Asal kau senyum seorang ni? Mana ada. Tak senyum lah. Baik kau bagi tahu. Kau jumpa siapa tadi? Mana ada siapa?